Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada satu lagi cerita melalui channel Dom Loya kita. Untuk kita akan ketemu istimewa dua orang. Ada sama kita ada moderator yang pendirah itu. Cik Puan yang menolakkan kompetisi mari tu. Jadi tanpa dengan masa kami teruskan loya kita iaitu dengan yang menolakkan. Bila Okey, hai kita. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersua kita pada hari itu berada di Orchid Cafe Metro City, Jalan Matang. Jadi kita akan bersama-sama dengan dua orang tetamu kita. Sebelumnya nama kami memang dari Nawazan, tetapi kami lebih suka ditugas Sutini. Jadi hari itu Usu akan berloya santai dengan dua orang tetamu kita untuk jom berloya kita itu, dan loya kita memang santai, benar-benar santai, dan loya kita ialah sekitar topik seni di bumi kenyalang. Jadi kali itu Usu ngembak dua orang yang kita orang akan dihidangkan dengan loya santai kami orang, terutama sekali tentang teater. Okey, bersama-sama Usu itu ada dua orang tetamu. Seorangnya ialah saudara Aziz Wahab, dan seorang lagi ialah saudara G. Jadi Usu simaklah perkenal deknya, biar deknya perkenal deknya pun. Okey, silakan. Pada nama kita saya dulu. Orang tua dulu. Nama santai jadi tahu-tahu diucapkan terima kasih lah kepada pihak Jom Beloya menjemput kami dua untuk datang Beloya itu petang tu santai. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Aziz Wahab, ketua satu grup Teater Ngoncong. Nama kami Muhammad Syahidi atau boleh dipanggil Cinestra. Biasa buat kalau untuk Teater Ngoncong, spesialis sebagai art director, rock master dan bakok. AJK juga. Momo sapunya. Munji tak ada nama glamour, nak nama pentas J. Bang Aziz nama apa? Haz. Saya ada lain, Aziz saja. Karena saya suka nama yang pelik-pelik. Because nama saya dah pendek. Kalau nak cari nama lain kita orang lalu pendek terus saja. Cik Hal kita si pendek. Okey, kami suka Usutini lah, nama kami panjang betul lah. Alright. Tadi kita dah santai, kita dah santai-santai, kita dah serius sedikit lah, tapi muka lu menjus. Okey. Menjus dah bukan tu. Menjus deh. Okey, kumpulan ngoncong. Kita macam orang yang mereka ataupun sensitif dengan dunia seni ataupun dunia pementasan di bumi kenyalang tu memang ngoncong di telinga-telinga adanya. Dan kumpulan ngoncong kami anggaplah kita sebagai hero kumpulan ngoncong. Jadi dalam tahun berapa kumpulan ngoncong tu ditubuhkan? Kemudian saya kita pioneer nak? Pioneer tahun bila ya? Okey, nak cerita panjang lebar tu. Saya faham. Sambil lah minum lah. Minum. Sebiar orang belanja nak. Alhamdulillah, rezeki dikongsi bersama. Terima kasih. Jadi mun nanya sejarah ngoncong tu, sebelum tubuhnya ngoncong sebenarnya sekitar tahun 1990-an. Di mana waktu ya 90-an ya, berapa hannya? Saya ingat han-hannya. Dia ada tunggu dia penubuhan. Ya penubuhan. Tapi sejarah sebelum penubuhan tu. 90-an kita kan waktu yang pernah ada pekan teater. Lepas kita ada festival teater. Okey. So masa pekan teater kami masih ingat lagi. Saya pun Hajah Septiah Bolhi rakan saya, dan juga Allahyarham kekanda kita Hashim Tahut dilama untuk ikut satu produksi ke Johor semasa pekan teater. Jadi ikutlah saya, walaupun si menang kata orang mewakili Sarawak, tapi ia dah merupakan satu kata orang rangsangan untuk kami berniat untuk menubuhkan satu kumpulan khas sebelum dinamakan Ngoncong. Berdaftar tu? Belum lagi. Jadi saya mana dengan Hajah Septiah, balik tu pula kita nubuh satu kumpulan untuk masuk
Pekan Teater Sarawak. Hmm. Jadi lepas kami orang pun masuk Pekan Teater di mana saya pun Haji Setiah Bolhi, saya masih ingat lagi, saudara Sabri Bujang dan juga beberapa Belum ni tak babor. belum. Masih ingat alhamdulillah. Beberapa kerabat yang lain untuk mengikut Pekan Teater. Okay. Jadi selepasnya saya ingat lagi teater arahan saya pun yang pertama, namanya Mendung Berlalu. Mendung Berlalu. Mendung Berlalu, saudara Ajaib lah ya. saudara Sejai Sahuk pun karya. Kemudian lepas masuklah Pekan Teater, saya ngikut tandingan apa sebagainya. Gini nama boleh terfikir, kena kita siap mengangkat nama Kenapa? Mendung Berlalu mula-mula namanya Ngoncong. Tulisan saudara Jai Sahuk. Jadi Ngoncong ditukar ke Mendung Berlalu. Title tajuk cerita Ngoncong. Kalau saya nama dia apa maksud Ngoncong. Jadi saja sudah madah kena si pakai nama Ngoncong. Nama yang kacak juga nama ya. So kita pun ambil nama Ngoncong. Jadi alhamdulillah masuk festival teater Ngoncong kita pun ditubuhkan mula-mulanya pada April 1995. Ngoncong ditubuhkan. Kemudian masuk ROS pada 2002. Ogos 2002. Berdaftar benar-benar je. Yes, 2002. Berdaftar benar-benar melalui ROS 2002. Tahun 95 ya, penubuhan Ngoncong lah. Penubuhan Ngoncong. Okey, sebelum kita menjadi Ngoncong, apakah nama yang kita bawa sebelumnya? Atau kumpulan teater Kuching ajak kah? Kumpulan Sarawak kah? Saya berapa ingat waktu Mana saya ada nama? Ajak kumpulan teater. Kumpulan teater. Yang saya ingat Ngoncong tu tertubuh tahun 95 aja. Sebelumnya kumpulan bebas lah. Bebas lah. Tapi semua dalam tempoh bebas memang semua ahli yang sama lah. Lain. Freelance lah. Cuma ada juga yang tetap waktu saya pun Haji Setia, saudara Serbi Ujang. Okey Ji. Anggut dari tadi nak anggut macam patung anggut ya. Okey, kami nanya. Tahun bila kita start mengikut Ngoncong? Kami start join Ngoncong actually bukan dalam bidang teater sebenarnya. Okey. Kami kenal Aziz. Selaku dia nyambut staff UiTM lah. Dia student juga. Baik. Aziz merupakan grup teater UiTM. Kelab lah dia kelab. So kamu dia macam untuk mengisi apa yang kelab-kelab yang ada di UiTM. Kamu cari grup teater. Hampirlah kamu kenal Aziz. Di mana kamu yang fokus dengan belajar dengan semua nak. Bila kamu join teater di masa macam yang macam mengisi stress dengan pelajaran dengan semua nak. Okey, bidang belajar kita apa? Secretary. Secretary. OM lah. Okey. Tapi saya tadi Aziz pun target nak balik untuk join grup teater yang di luar. So sebelum tu UiTM kami grup teater berkawan. Ada UiTM. So bila kami graduate from UiTM 2019, kami join Ngoncong. Cik ada lah dengan berkawan lah. Cik ada sebab yang untuk student. Alright. Tapi kita terlibat dengan perkembangan berkawan lah. Apabila kita dah habis. Sebab masyarakat tu lecture yang mengganti Saharis lecture UiTM. So yang mengganti Saharis kita tak sedikit banyak ada kontak orang untuk mengirim dengan student from teater. Tapi nama berkaul sekali lagi. Nama berkaul sekali lagi. Si berkaul lah kena tu. Si berkaul. Cik ada nama lah. Ada nama lain lah. Nama lain. Mata Kenyalang. Bermata Kenyalang. Ya kami asalnya melibatkan semua nak. Gamilan, penari semua masuk. Teater. Tarian. Tapi yang combine di bawah nama yang sama. Lain-lain juga lah. Kelak kita kelakar hal lagi. Okey. Kita masuk Ngoncong. Sebelumnya kita sebagai AJK lah. Kita melakon. Sampai sekarang kita melakon. Sampai sekarang sampai di atas oleh Hadis menjadi belakang tadi. Ada rasa hati cik nak melakon. Mana sih? Sebab kita fikir balik. Ini ada kerja di belakang tabir dengan di atas pentas sama aja feel-nya. Faham. Bezanya pun semua orang nak di depan pentas. Siapa nak jaga di belakang pentas. Ya kata orang unsung hero. Perwira yang tidak didendangkan. Itu ada kemahiran dari segi makeup, wardrobe dan sebagainya lah. Faham.
Boleh Alright. nyampuk lagi. Boleh, sila. Jadi berbalik Aus, kisah minum. nama ngoncong tadi. Ha. Mungkin ni ada juga yang nak tahu apa maksud ngoncong lah. Ini boleh tubuhnya ngoncong nak makin nama Sebelum ngoncong. kami nyanyi, dah nyanyi. Pun sila jawab. Tunggu. Jadi setelah masuk ROS dan sebagainya, dah daftar sebagainya, memang ada kerabat yang bertanya lah, apa maksud ngoncong? Why, minta maaf, why lagi. Boleh. Apa nama, kena dipilih nama ngoncong. Okey. Sebenarnya ngoncong tu berasal dari perkataan bidayuh selako. Jadi mun sidak bidayuh tu, dia ngoncong tu dia mengubat. Mengubat, menurun kata orang. Di mana dalam upacara ngoncong ada elemen tarian, ada elemen nyanyian, ada elemen berubat dan sebagainya. Jadi bila kami orang mengambil pendekatan dalam persembahan teater, maknanya orang datang menonton teater sebelumnya mungkinnya tengah marah-marah, tengah apa kamu si betul kau tiba nyangga teater, datang nyangga teater kita beri persembahan yang betul-betul berkualiti, contohnya betul-betul menghiburkan, jadi kita mengubat minda penonton. Jadi ialah ngoncong kita ambil sebagai nama tema ataupun nama khas untuk grup teater ngoncong. Okey, mengubat jiwa lah, beli hati lah tu. Okey, beli hati kata biar itu, beli jiwa. Okey, ngoncong tadi persembahan mendung berlalu. Mendung berlalu ya, persembahannya di sini. Masa saya ingat lagi di Kuching tu juga. Di Kuching. Masa saya dalam bahasa, saya tahu sama dah pindah ke belum. Dah, 95. 95 dah pindah di situ. 93 nya pindah. Rasanya masuk 93. Waktu ya sama ada di Dewan Bahasa ataupun di tepian Gelanggang. Tapi bukan tepian Gelanggang. Maktab Perguruan. Batu Lintang. Tapi rasanya mungkin di Dewan Bahasa. Dewan Bahasa. Pertama kali saya mengarah, bukan setakat pertama kali dan terakhir saya mengarah. Teater. Hal terakhir tak merajuk. Kerana bukan apa, jiwa saya lebih kepada lakonan. Jiwa saya bukan kepada pengarahan. Faham. Okey. Ngoncong tu ataupun mendung berlalu tu ada kesik pementasan di Mbak keluar daripada Kuching, keluar daripada Sarawak maksudnya. Saya ngikut kumpulan lain, ngikut cerita yang sama. Saya berlakon di bawah arahan saudara Ismail Hamdan. Dia pergi keluar, tapi kami mula persembahan di hotel. Silap saya di Hilton. Oh, masih di Kuching lah. Di Kuching. Belum pernah di Mbak keluar. Mendung berlalu. Tapi mun ya tunggu lo Ji katuk banyak kita kami banyak dengan Big Boss lo. Okey lo tanya. Okey. Sepanjang pementasan di luar daripada Sarawak, adakah persembahan kita orang skrip kita orang membawa elemen-elemen Sarawak? Macam kita madah taklah ada perubatan secara mistika, ada ritual-ritual dan sebagainya. Ada ke si persembahan berbentuk mendung berlalu ya di Mbak keluar daripada Sarawak? Banyak dong. Tapi ada ke si? Kebanyakan cerita yang kita mbak, macam kita mbak pergi tanding, banyakkan cerita skrip dah ada. Realism banyaknya lah. Hal pengubatan macam tu rasanya siap dah kan. Kurang, kecuali di Indonesia, di Pontianak area pun kita mbak cerita lain. Jarang lah kita mbak cerita yang ada unsur estetika kita di situ. Jarang. Jarang. Mungkin satu ketika dulu kami pun pernah menjadi audience kepada kami stok ngoncong ke bukan, tetapi satu pementasan lah yang ada diselit-selitkan dengan lagu-lagu rakyat. Lagu rakyat macam Laduh Lanang, macam Hela Bubu, apa semua kami rasa benda-benda tu ialah sesuatu yang kita masukkannya dalam kelompok lagu rakyat lah, kelompok lagu rakyat. Tapi orang ramai akan melihatnya sebagai satu kepercayaan untuk orang Sarawak. Sebab pernah kami
Ambil jadi penonton. Dan memang betul kata kita lah, mengubat jiwa lah katanya. Tapi penerimaan orang sebenarnya terhadap benda-benda sebab kami merupakan penonton dalam kalangan bukan orang kita lah, ada orang luar juga nak. Dan mendengarlah sok-sok kiri kanan bercakap tentang kepercayaan tu. Jadi adakah sebabkan benda ya kita simak ngembak sesuatu yang kata kearifan tempatan Sarawak tu limbak keluar? Bukan disebabkan kepercayaan. Dia sebenarnya bergantung kepada skrip. Jadi pengarah pun ada instingnya pun. Skrip ni yang perlu dibawa untuk petanding dan skrip ni yang perlu dibawa untuk persembahan. Dan macam bila bertanding, satu mungkin dari segi kekuatan skrip. Kerana sidak juri ini akan melihat dari segi kekuatan skrip, lakonan dan sebagainya lah. Dan mesti ada juga kalau boleh diselitkan nilai-nilai estetika, sisi pula ya. Dan saya masih ingat bak kata usunya tadi, ada persembahan lagu rakyat. Saya pun pernah terlibat lagu-lagu rakyat di mana saya rasa bukan yang terlengkap. Ia mungkin persembahan yang berunsur theatrical. Hiburan lah. Hiburan theatrical di mana boleh dimasukkan elemen lagu-lagu rakyat, lagu lanang dan sebagainya. Saya pernah terlibat dalam persembahan macam mana. Ia bukan persembahan teater penuh. Asal sama kita berkayuh. Sama. Kan? Okey. Ji, kami dah tahulah. Usul nak nyanyi apakah tugas-tugas kita mula-mula kita masuk roncong mari kita tarik tuliser Aziz ya. Apa tugas kita yang paling heavy, yang paling kita rasa macam mencabar kebolehan laku tu? Apa? Saya pun heran sih Dato'. Sampai kini tu nunggu saya saya pun dia nyuruh Dato' stop nunggu saya sampai kini tu tanya bukan. Ya, hormat kepada seorang guru. Faham saya ya. Ambil banyak kok nunggah ambil cikgu. Untuk pengetahuan saya tu train military. Tapi satu hari saya pergi ke Kementerian Padang Tembak. Orang yang dijumpa semuanya pangkat-pangkat. Tapi orang kata kita dunia nah kita dunia komandan lapel lah tak parah di pangkat kita. Kita yang juga Aisyah. Jangan saya dapat apa? Begini. Nak pemanah. Ya lah. Satu pengalaman yang saya pun juga terima kasih Dato' lah, hormat gila juga. Tapi yang peliknya Saudara Taufik dan juga usulnya bukan setakat dia nugas selesa. Orang-orang lain yang pernah jangan ikut student pun nugas juga. Ikut. Kita orang kena tugas usul tu kena tugas cikgu santo orang tu. Cikgu sampai tukang mula rumah pun tugas cikgu. Kuatan vibe cikgu itu kuat. Walhal ngajar 2 jam dia orang ngajar nulis surat, ngajar jadi MC berapa jam dia jadi lekat. Betul kata oleh ni adik. Ya sebenarnya tanda hormat orang cerita. Okey Ji, cerita. bagi cerita. Ya. Ingat tak soalan dia? Ya. Cabaran. Cabaran dia kan sebenarnya kita dah. Saya sudah dicetak oleh Aziz. Okey. Kami kawan. Jadi memang saya ada basic pasal theater. Okey. Actually sebenarnya masuk theater bukan terlintas fikiran. Suk-suk aja. Bukan saja. Dia ada minggu siswa. Okey. Dia student senior lain belum ada lagi. Kamu orang just student yang baru nak masuk saja di datang awal seminggu. Bahasanya macam tu, to fill in the blank. Kami ada sama dulu. So, kamu dah di sini dah cerita pasal posting about sama lah. So, dia macam takut lah. Stay di bilik. Jadi, bila kami senior kamu orang perform yang Alin yang perform untuk senior kamu yang ada buat smart theater, so your certificate yang putih sistem lah untuk mengajar. So, kami pun housemate, dia nak pergi join theater. Okay. So, kami pun kita nak kami pergi. Jadi, dia lah pemulanya kami join theater. Nyesal sih? Okey, Alhamdulillah. Okay. Then, masuk je theater,
Macam kamu orang Sahaziz kamu orang macam dah lama lah join theater. So Sahaziz dua kamu orang join festival theater. Ia adalah Tahun bila ya? tahun 2012. Okey, 2012. 2012 first festival theater kamu orang join. Ikut dengan Oncong tu lah. Pasti kami Oh, you our kawan. UiTM. Sahaziz professor. So dia sebab pergi ke Loncong. Time yang masih ke untuk dia dapat cik. Masih kerja. Ya, kami Sahaziz suruh kami jadi prop master untuk master. Kita Mariam lah sir. Mariam. So kami senang cerita apa-apa. Sir just madah buat set macam tu. Memang macam tu. Kamu ambil macam basic. Bila basic lalu pasal basic. So kamu minta lah budget dari IKM dengan tu yang dah dulu sekian. So madah perlu ada background. So kami belilah background. So bila background tadi beli, tak tahu si yang jual sedekat. Tapi dia cok bila dia tengok pasal kami, dia akan cerita pada sinasi seterusnya pasal history ya. Okey. Maksudnya theater kan dia ada macam tu. Selanjutnya macam tu saja. So kamu ambil buluh di UiTM, tingginya ada lebih dalam 20 kaki ke atas. Kenapa? Lepas tu ditutup dengan kain putih macam dah mula wayang kulit gerasi. Okey, faham. Tak imagine. Alright. Okay, lepas tu memang dia gerasi lah. Dia datang-datang je. Dia macam dia memang awak dulu. Sampailah habis tunjuk kamu orang the actual set. Tahu kita masalah. Ya cabaran kita. Yalah cabarannya. Sama cabarannya doang. Sama. Kerana susah nak membentuk. Tapi sekurang-kurangnya belajar. Tapi bukan seorang je lah. Bukan Banyak seorang lagi student. Ya, sekurang-kurangnya belajar. Jadi, yang nak cakap akan jadi kami contoh untuk orang yang baru. Tapi katalah macam berkaul tadi dah menjadi pemata kenyalang, ada si yang dari berkaul hingga ke pemata kenyalang yang dah habis belajar kita ambil juga jadi tim. Sebenarnya nak kata ambil tu saya dah ambil, sudah tu terpengaruh sebenarnya dengan kawan-kawan yang ngikut lah. Tidak yang berdaftar lah ataupun freelance. Masuk Moncong, daftar Moncong juga. Tu beri borang isi jadi ahli. Jadi saya ada paksaan lah. Nah, yang mau masuk isi borang je. Yang pun mau lah. Yang pun mau. Okey. Kita dah kena suruh take 5 Okey, si Pahal. Kita semakin serius tapi muka baru menjus. Okey, semestinya kita orang tu dalam pelbagai latar belakang. Kami faham sidak yang senior-senior Moncong tu memang naknya dari pelbagai akademik ataupun bidang pekerjaan, sama je dengan yang baru-baru tu. Sidak generasi seterusnya. Macam kita kerja apa? Kantin Sinya kantin. Dia bekerja kantin tapi masih lagi bergiat dalam seni. Jadi adakah kita melihat profession kita yang sekarang tu dengan minat kita dalam seni, adakah ya satu kekangan ataupun satu cabaran yang sesuatu yang beri impak cabaran kepada kita? Ya, ada kita cari ruang masa untuk wispat macam kami kantin kita serius kami. Kita dia macam feelingkan balik perbuatan kami yang telah hilang. Yang minatnya lah. Memang minat kami nak macam tu kita passion dia. Jika nak minat kita sih fikirkan apa yang buruk, apa yang jahat kita. Faham. Yang macam kita si peduli apa imbalan yang kita dapat, ya semuanya kepuasan. Okey, Sir Aziz, kami pun terjebak. untuk kita apa pendapat kita tentang professionalism dengan minat dalam seni tu, sebab kadang-kadang professionalism bukan calang-calang orang yang minat dalam bidang tu, sedangkan dalam bidang seni tu kita sama rata bergaul dari generasi datuk nenek sampai ke gen X, gen Y, gen Alpha, semua digabungkan sekali. Ini kita melihat sebagai satu kekangan ataupun sebagai satu cabaran. Saya ada juga kekangan sebenarnya. Profesional tu of course yang akan melihat dari segi profesionalismnya dalam bergiat dalam bidang lain lah. Bidang lain. Tapi yang tidak latar belakang yang ketua-ketua macam kita madah tadi, yang
Sejak tu memang kata orang minat gila lah kata orang Melayu ni. Passionate lah, Passionate. Nya si kira apa nama berjaya kasih berjaya kan. Nah, dia tetap datang untuk latihan dan sebagainya. Tapi yang tadi yang cepat jerak kata orang, cepat bosan, ya memang si passionate. Memang si ni kata orang. Tapi kita ambil kira hal lah. Ambil sidak yang mau datang latihan, sanggup berminggu-minggu setiap minggu datang latihan dan sebagainya, perjumpaan dan sebagainya. Ya yang kita ambil. Tim kita semuda berapa umurnya? Paling muda? Paling muda. Ji. 19. 19 lah semua kata. Okay, we are talking about 19 umur yang kira 19, 20, 21 yang masih di bawah di bawah jagaan ibu bapa. Macam ni kita mengatasinya jika ibu bapa yang bukan orang seni tapi anak-anaknya minat. And then satu lagi kadang-kadang hasil ataupun timbalan yang kita dapat sih dah berapa banyak ni lah. Sebab kita nama passionate tu, we don't do it for money. Kita untuk kepuasan. Tetapi untuk dua generasi itu antara ibu bapa dengan anak-anak yang alpha, yang gen alpha, gen X, gen Y ya, sebenarnya masih ada mak bapak lah. Kadang mak bapak yang hantar. Adakah mak bapak dia very supportive ataupun kadang-kadang ada juga yang madah ada jangan maya kau banyak ni kasih kau bermalam-malam mahir pulang apa yang dah mesti ada nak main macam ya. So macam ni ada ke si yang soalan tu juga ambil siapa dua-dua? Biasanya soalan macam apa yang kata adalah kamu orang memang dari umur 19 ke 23 atau 24 memang tapi ada tangan datang latihan apa yang dah ya alhamdulillah sebab tinggal kamu orang memang seperti so contoh dia tadi bekerja kamu akan try to ambil geng orang lah jadi ada certain geng orang pukul 10 mesti dah balik. Okay. Curfew lah. Yes, memang ada curfew, memang ada dah punch kat dah mak apa dia buat. So tidak faham curfew lah. So kamu memang obey the rule lah. Memang setiap keluarga yang pun. And then if dia ada actually kita ngoncong sih pernah. Okay, setiap kali ada job wajib semua tu. Kita ngoncong sih pernah bertindak sedemikian dan letak dalam group yang apa ada mood joint tidak jadi pada tindakan free tindakan dan masa yang menyebabkan kamu alasan mengganggu pula kamu untuk masa dengan contoh saya ada daripada memang ada masalah untuk tidak yang nak pulang awal kerja dia orang punya rasanya terambil event tu ataupun tertenjok tu ambil jadi AJK kelas kucing macam ni ajak lah. Okay. Perkara pertama yang saya nanya ke sini tu bila masuk kita ngoncong, ngoncong bukan sebuah company. Ngoncong sebuah persatuan dan ada keuntungan bila kita masuk ngoncong. Pun rasa nak ngambil untung, nak ngambil gaji apa indah keluar gini tu. Ya jawapan penjelasan saya yang pertama. Tapi nampak gaya sejak tu terus dengan pesada yang ada, sekiralah kasih bayar kan dan kita akan terus terang sejak tu. Kalau zaman saya dulu, zaman Nafiq kita dulu, zaman kita dulu tu, si bayar pun ada kan. Datang demi RM20 pun ada kan. Tapi sampai kini tu ada juga dia bayar kan. Tapi waktu lah kata orang kita semangat, kita kuat. Nak mempergiatkan seni, nak mengangkat seni kata orang. Itu gini-gini pun naik bas pun bas. Dulu saya Grab. Nah, kita pergi je. Tapi kini tu semua kemudahan ada. Geran disediakan, apa semua disediakan, transport semua ada. Jadi untunglah belia-belia kita kini tu. Gen Z kini tu. Memang untung lah. Jadi kita guna pakai apa yang ada kini tu. Kita nak membezakan zaman dulu pun susah juga lah. Apa yang ada kini tu, ya yang kita guna pakai, yang kita kongsi bersama tidak tu. Kalau ada imbuhan yang besar kita akan bagi tahu. Atau ada imbuhan sebanyak tu kita akan bagi tahu sebagainya. Alhamdulillah, tidaknya faham. Dan ikut mak bapak tadi siap dah lah kecanangan mak bapak yang sampai nganuk dan sebagainya. Bapak kini tu. Anak dia pulang akhir. Malah kita faham buat kata oleh Soroji rek, 10-nya balik, 10 balik kita benarkan. Mak pak kita sporting, memahami sebabnya
Sebab Nya malah langgar status WhatsApp anak dah. Oh, Okey, ya sebenarnya ialah tanggungjawab masing-masing lah kan. Tanggungjawab dan passion, minat dalam hatinya. Alright. Banyak dah pementasan. Dapat dikirakan berapa pementasan oh, itu? isi terkira. Isi terkira. Dalam banyak persembahan, dari umur kita masih rambut masih hitam sampai dah tukar colour kayak itu. Nak ni persembahan yang kita paling sih dapat. Dalam mana? Kena dia bertudung je selamat. Dia bertudung je selamat. Okey, nak ni persembahan yang kita paling dapat move on. Orang bulat dia kata orang lewat ke nang itu menang. Yang paling best lah rasa kita. Saya bergiat dalam teater tu rasanya dah lebih 40 tahun lah. Betul, rambut hitam. Lebih 40 tahun. Umur saya kira tu dah 63 dah. Bayangkan setengah. Tahun lepas. Tahun lepas Ngoncong nyambut ulang tahun ke-30. Ya. Jadi tahun tu dah 31. Anda ambil pergi. Jadi mau nak ingat pencapaian ataupun yang suka saya lupa dan sampai kini tu ada beberapa teater lah di mana saya pun melakon. Umpamanya cerita Sawu. Sawu saya pun melakon 90 lebih minit berada di pentas tanpa keluar-keluar. Kira monolog lah banyak kan. Dan alhamdulillah Sawu juga kita dinobatkan sebagai juara peringkat negeri dan juga juara peringkat kebangsaan. Dan pencapaian Ngoncong yang sukar dilupakan ialah kita pernah menjuari peringkat negeri sebanyak 5 kali. 5 kali tak salah saya. Dan mewakili ke peringkat kebangsaan ada 5 kali sih. Ada beberapa kali lah. Yang juara kebangsaan sekali. Kerana lepas juaranya format dia tertukar. Dia siap ada nangga juara, dia siap ada nangga juara dan sebagainya. Jadi mungkin melihat dari segi persembahan yang menampilkan lelucon, persembahan yang menampilkan estetika, diubah-ubah ya penganjur. Pencapaian kemenangan ya memang sih dapat dilupakan lah. Dan baru-baru tu tadi tahun lepas saya diambil Sidatu berlakon lagi. Di bawah tajuk cerita Ayang-Ayang. Saya berlakon jadi Bomoh Jawa di Dewan Bahasa. Arahan saudara Syafaat, bekas student saya juga. Dan bayangkan umur dah 60 lebih ke atas tu. Jangan sebut gila umur lah. Masih naik ke pentas. Alhamdulillah je dapat saya bermain teater dan ia merupakan kata orang monolog saya yang umur tu lah monolog umur sedia. Saya lupa je kan. Kerana jarang nampak cerita berunsur Jawa macam mana. Ya usul Madah. Belum ditanya lagi, dia dah cerita pasal pencapaian betapa passionnya dalam hatinya, minatnya tentang tentang teater tu. Okey, tadi kita cerita dari Sir, cerita dari G. Your best experience. Kira lah dia menang kasih menang, but your best experience sebagai hero di belakang pentas. Apa dia pula kita? Kita sih dapat lupakan. So, sampai saya lupa ada untuk teater bangsawan yang kami buat baru-baru tu kan. Bangsawan dengan ayah-ayah. Yang se-Aziz Teti Watau. Okey. So, bangsawan kan dia pelakon yang sangat baik. Bahagian wardrobe. Seorang pelakon kita baju hampir 10-11 kali seorang. Okey. Bayangkan pelakon yang ada dalam seorang 11 kali tukar baju, jadi cenil yang pun laju yang berebut dia siam kat belakang lah. Tapi dia best, kita tahu kita dah everything dapat dia keluar, kita tahu kita nak keluarkan apa dulu. Dan yang paling dia suka yang baru-baru tu adalah ayam-ayam penekan. So dia tim department nang dia mulut-mulutnya Aziz ya. Tim department prop satu orang dia buat sedaya upaya untuk menghasilkan teknik yang jarang dipakai oleh kita situ lah. Muncul teknik asap, teknik macam kembang dari atas, planting dia yang nampak, yang multi aspek dia buat itu. Jarang kita menggunakan teknik dia macam planting dia saya boleh gerak
setting boleh berapi semua. Jadi benda yang sangat impress. Kalau kita dekat belakang, kita nampak apa benda-benda bocor ya, kita nampak. Kita lucu, kita macam kat depan, orang tengok macam serius. Kemudian terbuka ada yang macam tali hujan lah, ada angin ribut. Tapi kat belakang kok dia puput lah, angin lah, pakai kipas lah. Jadi dekat belakang kita nampak efeknya lah. Dia kita kat belakang. Tim wardrobe pun tolong, tim lain pun tolong, ada stage manager pun tolong. Ya, biasa. Ayang-ayang one of the best sebab dia banyak menggunakan teknik yang sebelum tu theater mau elek ya. Suka baju suka. Alih tu alih. Tapi ayang-ayang dia semua bekerja. Kita tidak rehat. Jadi lah. Okey, menarik. Ayang-ayang yang menarik daripada depan pentas dia sampai belakang pentas. Kami ada jap macam review di paper dah walaupun kami set langkah. Memang dari reviewnya memang ada sesuatu something new dalam bidang teater tu. So untuk projek-projek ke hadapan, adakah Cik Ngoncong ada planning yang baru untuk benda yang sehebat ayang-ayang? Tahun lepas merupakan tahun yang paling sibuk untuk Ngoncong. Pada tengah tahun sehingga akhir tahun. Alhamdulillah lah. Tahun depan, tahun 2006 tu masih mengorak langkah. Masih merangka untuk membuat projek. Namun projek sebenarnya bergantung kepada fulus. Dana. Mun fulus ada, boleh jalan lah. Kan? Kerana bak kata kita tadi, ini tu datang semua kira. Kan? Betul. Jadi berkenaan dengan soalan lebih hebat daripada ayang-ayang, kita pun si berani menjangkakan. Kerana semua bergantung kepada fulus. Kewangan. Jadi insyaAllah kalau diizinkan, kita akan cubalah cari kelainan lagi dan membuat projek-projek yang mungkin. Saya tu sebenarnya suka mula event. Sebab tahun lepas saya dah mula pertemuan teater Borneo. Kumpulan lain saya dah mula. Jadi saya ingat kita kumpulan teater tu jangan terlalu syarat kata orang berat dengan persembahan teater aja. Kerana kumpulan teater tu harus berkembang dari segi ilmiah dan sebagainya. Supaya bukan setakat kita boleh belajar, orang lain pun boleh belajar juga. Kita berkongsi ilmu-ilmu teater yang ada. Jadi saya ngembak rakan-rakan daripada Borneo, daripada Pontianak, daripada Sabah, Brunei untuk sama-sama kita duduk di Kuching tu membuat bengkel dan sebagainya. InsyaAllah lah tahun tu. Sambutannya dengan daripada penggiat seni di Kuching tu. Okey. Sambutan saya boleh katakan kalau malam persembahan dia banyak penggiat-penggiat seni kita datang beri sokongan. Cuma waktu bengkel mungkin satu kegangannya ialah waktu kerja. Jadi sukar untuk tidak datang waktu kerja ya. Namun saya sarankan kalau boleh ada waktu, ada juga kita malah waktu weekend kan. Ada malam hari Jumaat, malam Sabtu kan. Kalau boleh penggiat-penggiat kita yang ada di sekitar Kuching, Sarawak umumnya kalau dapat ada bengkel sedemikian wacana dan sebagainya, datanglah bantu sesama kita. Karena kalau kita pun nyukung benda tu, siapa lagi nak nyukung? Karena kita kena nunjuk dengan pihak-pihak tertentu bahawa grup teater di Kuching bukan setakat boleh mula persembahan, tapi kita boleh berbuang ambil dari segi sidang ilmiah dan sebagainya. InsyaAllah kelak menada promosi, menada idea-idea baru atau apa, boleh bersama-sama dengan kami kita luahkan kepada penonton kita, viewers kita insyaAllah. Dan kita dapatkanlah feedback selanjutnya. Kita je apa harapan kita untuk tahun 2026 untuk buat berapa hari tahun 2026 lagi, ada 11 bulan lagi. Harapan kita supaya ada lapis-lapis baru dari teater Goncong. Kita lagi ada lah kita menimba ilmu macam kemau. Jangan nyebut tim kosong dia tepuk jangan gila bunyinya. Mati kosong bila air dia ekor. Jadi munada yang apa projek-projek yang baru kelak kita sarankan kepada setiap baru-baru orang lama tu sini. Dia freelance lama-lama tu. Macam saya pun lah. Dia nak pencen tak je pencen daripada perkhidmatan tu dah lah. Tapi bila saya nak pencen daripada grup, masih ada. So kita mesti masih ada lagi.
Masih mun- mau ada juga. Masih Oh, hidup. mun ada nak cari freelance, ada situ seorang. Ada. Ya, seorang. Ulama sebenarnya diperlukan untuk memberi kata orang bimbingan kepada yang baru. Betul. Otai. Bak kata Astro, Otai masih berbisa, Ya. insyaAllah. Jadi kita sebagai penggiat seni, sebagai peminat seni, kita sama-sama saling membantu. Jadi kita sokonglah kegiatan-kegiatan seni, tak kira dalam bentuk apa sekalipun, baik penulisan, baik penerbitan, baik pementasan dan sebagainya. Jadi kita sokong. Any last word? Bercakap tentang seni tu, usunya. Saya suka dengan nyerayang sebenarnya, tapi meninggal tu lah. Usu. Saya masih teringat. Saya ada dua peristiwa yang saya ingat. Bila kita bergiat dalam seni, arwah mak saya pernah madah lah. Nikah dengan seni je kau katanya. Dia nak waktu lagi bujang, dia tak malam pulang akhir. Pulang akhir, dia ada kelahi bagi saya. Saya berlakon saja. Ya lah kau siang malam, katanya, nikah dengan seni je kau katanya. Jadi adalah orang sebelah rumahnya tengah nyapu halaman rumahnya. Ya jenis ni jual lah kata orang. Dia tanya, nikah dengan seni je kau. Seni ni kat pun. Anak apa? Diam tengok. Jadi the moral of the story kata orang, walaupun kata orang seni ya macam-macam lah orang tua madah, tapi ialah mengajar saya erti kedewasaan, erti kehidupan dan sebagainya. Dan ialah juga mengajar saya menjadi seorang kata orang yang boleh dipercayai dari sidat tu, sehingga boleh memimpin bertanggungjawab. Dan alhamdulillah daripada saya terlibat dalam teater juga, saya dapat bekerja dengan jabatan kerajaan dan sebagainya kan. Dan peristiwa yang kedua, seni itu sebenarnya luas. Ya kadang-kadang idea macam-macam. Saya teringat saya masuk Dekon kan. Dekon kan monodrama. Dekon. Saya juara tu ya. Dia monodrama. Seorang aja. No. Dekon ramai-ramai kan? No, Dekon seorang. Kita MC waktu ya. MC yang masuk dalam. Ya. Saya teringat flow. Apa prop yang boleh saya gunakan untuk Dekon waktu itu. Tak ada lainnya tu usul kita tu dek. Ada selendang. Kalau kami buat selendang katanya. Jadi selendangnya lah dia tarik saya daripada tangan MC tu untuk jadikan prop untuk persembahan Dekonnya. Saya lupa dengan nama tajuknya. Di mana Dekonnya menceritakan tentang, saya pun nulis juga, menceritakan tentang seorang penghibur atau pentas yang terlalu taksub dengan persembahannya, di mana dia jatuh cinta dengan seseorang, dan selendangnya lah tadi sebagai propnya untuk menutup mukanya sehingga ke akhir hayat. Rupa-rupanya jadi persoalan di sini ialah orang bertanya sama ada pelakonnya dah mati ke belum. Yang menutupnya aja. Jadi persoalan dia hanging sebenarnya. Alhamdulillah mau jadi juara waktu ya. Saya mewakili jabatan waktu ya, Dekon. Jadi yang kata seni tu luas. Apa-apa ajak cara boleh jadi spontan. Macam kita itu lah. Tanpa ada persediaan. Spontan. Betul. Yang mungkin dapat nasib juara ya ada murid pesen juga dengan MC. Dia lah nampak selendang. Cas ya. Okay, any last word from you, Ji? Ya, okay, nang Datuk Bluetooth ya kuat. Okey, kita tutupkan. Belum. Saya benar-benar tutup deh. Oh, dia mau tutup. Dia nak buka. Saya mungkin harapan saya lah. Okey. Untuk generasi apa lagi? Alpha. Macam tu. AI dah kira tu kan. Alpha. Kira tu AI. Pengaruh AI banyak gelak nak. Tapi sebenarnya saya nak beri nasihat kepada generasi kita tu, jangan kata orang hidupkan kelapangan anda tanpa membuat sesuatu. Mesti ada aktiviti yang perlu dibuat. Terlibat dalam
aktiviti macam tu, sastra ke tu, terlibat dalam tarian dan sebagainya, apa je lah, lukisan dan sebagainya, semua melibatkan aktiviti-aktiviti yang tanpa kata orang memikirkan tentang pulangan yang terlalu tinggi dan sebagainya. Yang penting ada aktiviti. Macam saya lah, saya dah bersara, tanpa aktiviti mungkin cepat mabuk. mungkin dah cepat boboh dah juga lah, akan rasa bosan lah kan. Setahun saya cuba untuk Simok nak terlibat dulu, lepas tahun saya dapat kena aktif balik. Di mana kini tu saya pun selain daripada memimpin persatuan, saya juga mula freelance sebagai pelakon TV dan sebagainya lah. Kalau ada job, saya akan pergilah untuk lakon pengacaraan dan sebagainya lah. Jadi generasi di luar sana jangan duduk diam, berkarya sehingga anda puas dalam kehidupan. Memang kita ada kata orang kekangan, kata orang mungkin dari segi keuangan, dari segi masa dan sebagainya, tapi pandai mengatur masa supaya itulah kata orang erti kehidupan yang umur saya dah 63 tu, saya dah faham itulah kehidupan yang saya rasa benar-benar bererti dalam hidup saya, di mana kini tu ada pelapis saya pun lagi yang menjadi orang kuat juga dalam teater anak saya pun. Alhamdulillah. Saya punya cucu dia pun terlibat juga. Jadi alhamdulillah, kerana sidak tu sibuk duduk diam, ada aja karya yang bagus, yang ranum untuk dipertontonkan. Jadi di luar sana cemil je kita. Okey. Jumpa lagi. Okey, alright. Kita dah panjang juga dalam loyal santai kita hari tu. Jadi terima kasih kepada tetamu kita, Sir Aziz. Hari tu aja menunggannya Sir Aziz dan saudara Ji. Terima kasih ya. Jadi untuk viewers semua, jangan lupa tinggalkan komen. Mungkin ada apa-apa yang untuk kita kongsikan berkenaan dengan apa yang kita loyalkan hari tu. Dan jangan lupa follow TikTok lah, ada tulis di sini. Follow TikTok kami orang, like dan komen, dan follow rapat-rapat. Kita akan ada perjumpaan loyal-loyal yang lain. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih kita. Kita tadi kita loyal tersebut, mudah-mudahan kita juga untuk kejayaan, kesenian dan kesejahteraan. Sampai kita sampai ke ayat yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.